sejahtera kepada semua. Saya Nicholas, kaunselor pelatih di penjara Sungai Buloh. Pernah rasa macam semua orang tengok awak ke tak? Contohnya, apabila pakai baju baru ke tempat kerja dan awak fikir semua orang menilai penampilan awak. Itu namanya spotlight effect. Maksudnya, apabila otak kita fikir orang lain sedang memerhati dan menghakimi, padahal sebenarnya tak. Kita rasa kekurangan diri terlalu jelas atau takut orang perasan setiap kesilapan kecil, padahal kebanyakan orang sibuk fikir pasal diri sendiri. Jadi, kalau awak ada kegelisahan sosial aka social anxiety, ingat ni, perasaan dilihat tak semestinya realiti. Kadang cuma otak yang menipu. Jika anda masih ingin mengetahui dengan lebih lanjut, sila melayari website yang dilampirkan di atas, ataupun kamu juga boleh menghubungi unit pengurusan psikologi penjara Sungai Buloh melalui chat di Facebook. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.